Assalamualaikum. Malam. Dah buat perubatan? Dah, besok kemo yang sekali kedua. Ha? Yang sekali pertama dah habis. Oh, kemo. Dia dah habis, dah ada yang pertama. Dia berapa kali kena kemo? Kalau ikut-ikutkan dia sampai hujung tahun lah. Hujung tahun. Sampai hujung tahun. Berapa kali? Berapa kali? Dia berperingkat-peringkat. Nanti kita tengok plan doktor. Yang kedua dia, doktor cakap macam 8 kali. Mana dia akan sakit je lah? Ke macam mana? Start dah operation ni, dah start sakit kepala dah. Sebelum dia operation tu je lah dia sakit. Yalah, yang untuk rakyat. Ni anak sulung saya. Anak dia 2 orang. Dah kahwin dah. Oh, dia ada anak 2 orang. 7 tahun dengan 5 tahun. Dia cucu. Dia punya pemikiran dia macam mana tu? Pikiran dia masih ingat orang lagi, dia boleh fikir lagi. Boleh. Betul. Okey, sekarang kos dia macam mana? Kos perubatan? Saya tak tahu, suami dia Yang urusan? Alhamdulillah, nasib baik suami dia pun di Singapura. Tapi kesepitan adalah. Ruang lah. Tapi kalau apa-apa hal beritahu lah. Beritahu. Yayasan Pasir Gudang ada. Kalau rasa sempit sangat lah. So tunggu dia buat kemo, tengok yang 20% tu. Kalau tu okey, insyaAllah lah. Berapa kali YB opit? Dengar clear Dengar clear. Ni tak dengar sangat. Oh, sebelah sini. Mata? Ni nampak gegah. Oh, dia goyang. Yang sebelah? Okey. Oh, sebelah ni gegar. Sebelah ni okey. Dia doktor cakap dia punya pertumbuhan kanser dia tu dia macam buah anggur. Dekat-dekat Oh, dia kelompok. Bagi sumbangan sedikit daripada Yayasan Pasir Gudang. Nanti kalau ada apa-apa nanti beritahu lah. Apa yang perlu. Kalau kesempitan ke, nanti beritahu Kena kuat lah. Tapi nampaknya macam kuat ni. Anak awak ni. Terima kasih. Nak sedih. Tak boleh stres, doktor cakap tak boleh stres. Tak boleh stres. Yang ni tak boleh stres. Dia kalau ni tak boleh stres. InsyaAllah boleh je, baik. Doa. Tapi yang penting ni kuat.